Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dessert badak berendam. Makan panas-panas sedap, makan sejuk-sejuk pun sedap juga. Okay, first ambil 2 cawan kelapa parut, tambah setengah cawan gula Melaka, 3 sudu gula putih, garam sikit, and korang hidupkan api, kacau-kacau. Bila dah mula sebati, tambahkan air sikit lah. Nak bagi kelapa dengan gula Melaka tu sebati. Tambah 1 sudu tepung gandum, and then masak sampai kelapa tu lumat macam ni. Okay, next kita perlukan santan kelapa ayam brand. Yang ni santan yang satu Malaysia suka sebab tekstur dia best tau. Dia tak pekat sangat, tak cair sangat, and rasa lemak dia tu pun just nice. So boleh guna untuk dessert, guna untuk lauk pun boleh juga. So kita guna 2 kotak kecil santan yang brand, tambahkan 2 cawan air, and then masukkan 1/3 cawan tepung pulut dengan 1 sudu kecil garam. Okay, kacau bagi sebati dulu, baru hidupkan api, and then masukkan 1 helai daun pandan, and masak sampai kuah santan kita pekat macam ni. Okay, next korang ambil 4 helai daun pandan, blend dengan 2 cawan air, lepas tu tapis, and then ambil 2 cawan tepung pulut, lepas tu masukkan garam sikit, masukkan air pandan yang kita buat tadi tu lah. Air tu kita tak pakai semua tau, korang pakai sikit-sikit sehingga cukup sahaja, lepas tu boleh stop. Okay, uli sampai sebati macam ni, and then korang boleh pecah dua. Yang ni optional, nak buat warna hijau satu, warna merah satu pun boleh juga. Kalau tak buat semua warna hijau pun tak ada masalah. Lepas tu korang boleh ambil dough ni, ambil sketul, korang gentil-gentil jadi bentuk bola. Lepas tu boleh tekan sikit dekat tengah, masukkan inti kelapa kita buat tadi. Inti tu kalau nak senang, korang gumpal bagi bentuk bola dulu, baru letak kat dalam lah. Dan tutup, tak nak ada bocor-bocor, gentil lagi sekali. Lepas tu didihkan air, baru letak kita punya berbola kat dalam tu. Jangan sentuh, tunggu dia terapung sendiri baru angkat, maknanya dia dah masak. Ok, next boleh letak kuah santan yang kita buat tadi tu, lepas tu letakkan kita punya berbola tu kat atas, dan jadilah kita punya badak berendam. Macam rupa badak betul kan, tengah berendam kan, tapi cantik rupa dia, dan boleh makan. Rasa kelapa kat dalam balance dengan rasa lemak kuah santan tu sangatlah sedap. Rasa creamy lemak santan tu balance dengan manis gula Melaka dan also kelapa. Yang ni makan panas pun sedap, makan sejuk pun sedap juga. Korang kena try untuk buka puasa nanti. Okay? Selamat berbuka.